Noh, Noh. Saya ada bawa buah temikai. Jom kita makan buah ni. Apa kata kalau kita buat gubahan buah? Jom. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Sekolah Rendah Islam Daya Pasiri Suatu Pahat. Nama saya Muhammad Nordaham bin Muhammad Saleh. Dan nama saya pula Ahmad Takifahana bin Ahmad Taufik. Kami akan buat gubahan buah. Bahan-bahannya ialah tembikai, nanas, Tomato cherry, anggur hijau dan juga anggur hitam. buah tembikai kaya dengan vitamin C dan boleh mencerahkan kulit. Manakala buah nanas kaya dengan vitamin D, bagus untuk perkemahan. Kami akan menghasilkan sebuah menara berkembang. Ini dah siap. Bilang lagi ni. Nah. Noh, awak rasa menara kita menjadi tak? InsyaAllah jadi. Tunggu sikit. Sekarang, kami akan mula menghias menara berkembang kami. Sekejap ambil itu punya coklat ni. Mana? Gubahan buah kami sudah siap. Kawan-kawan, adakah anda tahu menara berkembang Petronas merupakan menara kedua tertinggi di Malaysia? Menara berkembang Petronas diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kami akan menjual Gubahan buah kami dengan harga murah je, RM5.50. Harga ramah. Jika kawan-kawan hendak membuat tempahan dari kami, bolehlah hubungi kami untuk membuat tempahan.